Oh, ketal betul. Okey. Nama saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Nausairi. Saya berusia 21 tahun. Baru saja lepas menamatkan pengajian di UiTM dalam bidang Sports and Recreation Management. Dan kini saya adalah full time di BE. Baik. So, saya nak ceritakan sikit macam mana saya ni mula-mula kenal BE. Okay. So, pada mulanya saya kenal BE adalah melalui parent saya. Mak saya merupakan seorang banker selama 18 tahun. So, saya dibesarkan dengan roti, dengan kek, apa semua. Alright. Tapi pada satu hari, ketika PKP melanda, seperti semua bisnes, semua perniagaan, bisnes mak saya pun terjejas. Okay. So, kita pun hidup dalam keadaan yang kita cuba untuk biasakan. Okay, tak adalah. Biasa-biasa je. Okay. Tapi pada satu hari, mak saya kata, Mama nak buat BE. Kita orang pun, siapa BE tu, kenapa nak buat dia? Kan? So, start daripada hari tu, dia mula buat live. Dia jadikan saya sebagai first audience dia. Dia bercakap dengan saya pasal Alora. Saya pun angguk, okay, good. Lepas tu dia selalu pergi ke, orang kata apa, dia cakap dia nak pergi appointment, dia jumpa orang. So, kita orang family ni, adik-beradik ni terutamanya tak letak apa-apa expectation yang tinggi pun. Sebabnya, yelah, just support mak saja. Tapi selepas genap 2 tahun, tiba-tiba parents saya cakap, jom kita pergi Auto Bavaria arah Damansara esok. So kita ingatkan, nak pergi ambil kereta kawan BE dia kot. Sebab time tu nama yang selalu dengar adalah Cik Min, Kak Dip, Kak As, Dr. Ju. Itu je selalu dengar. Okay. So rupa-rupanya lepas sampai dekat Auto Bavaria tu, rupa-rupanya yang nak diambil tu adalah kereta dia. Kereta BMW X3, fresh from the oven. Okay, saya pertama nak cakap lah, tapi keluarga saya sepanjang 19 tahun saya hidup tak pernah lagi beli kereta first hand. Okay, biasanya second hand, third hand, fourth hand. Tapi tiba-tiba bila mak saya yang baru 2 tahun je dia kata dia nak buat BE, dia dah boleh keluarkan BMW X3 ni. Saya rasa terdetik dalam hati macam ada perasaan tanda tanya, apa benda BE ni sampai 2 tahun je boleh keluar BMW. So saya pun cakap kat mak saya, nak kenal, nak tahu BE ni macam mana. And then dia kata, okay, tapi kena rasa dulu produk BE, Alora lah. Okay, so, okay, saya cakap, okay, try. Tapi masalah dia, saya ni tak ada apa-apa penyakit. Maklumlah, mungkin lah, masih muda kan, Alhamdulillah. Tapi saya seorang yang aktif bersukan. Okay, siapa kat sini aktif bersukan? Kita ada yang angkat tangan. Okay, ada belakang. Okay, so saya aktif bersukan daripada sekolah lagi. And sukan yang paling saya aktif adalah sukan rugby. Okay, sehinggalah hari ini. So saya ambil inisiatif, saya tak ada sakit. So saya nak try pakai Alora ketika saya bermain rugby. Kalau boleh tengok kat sini, ni masa buat konten lah kan, tunjuk sikit. Saya pakai Alora top, Alora pants dan juga Alora socks ketika main. And kebiasaannya kalau pemain rugby kat sini, diorang tahu lepas game kita akan ada satu session dia panggil sebagai ice bath session ataupun mandi ais. Okay, di mana mandi ais ni sakit. Tahu, rasa macam 1000 jarum menucuk kat badan ni. Tapi fungsi dia adalah untuk lepas kita habis mandi ais tu, kita dah rasa lega. Otot kita rasa lega, pain kita di-reliefkan. Okay, sebab kita dah berlaga tafadah tadi kan. So saya ambil keputusan untuk tak nak skip mandi ais. Saya balik rumah, mandi macam biasa. Saya pasang balik Alora top, boxer, pants, stocking semua saya pakai. Saya masuk tidur. Alright, so esoknya saya bangun, saya sangat terkejut. Badan saya kurang rasa sakit seakan-akan saya dah mandi ais pada semalamnya. Okay, so bermula daripada situlah saya ambil keputusan untuk sharing. Mak saya kata, okay, pergi share kat kawan-kawan semua kan. Buat TikTok, saya pun buat TikTok. Saya share dekat kawan saya, dekat parent kawan saya, semua saya share. Dan Alhamdulillah berkat usaha saya berkongsi benda yang baik, benda yang betul, rangkaian saya kini sedang berkembang di serata Malaysia dan juga sedang mula di Indonesia. Tapi orang question saya, ada juga orang yang persoalkan, muda lagi, kenapa nak buat BE ni, kenapa nak buat MLM ni, pergilah cari kerja yang baik-baik kan, pergilah cari kerja yang gempak-gempak. So saya ada pengalaman bekerja. Sebelum saya di dalam BE ni, saya pernah bekerja sebagai Lala Move Rider dan juga bekerja dengan orang masa saya internship. So kerja dalam Move Rider ni memanglah kita tentukan masa kita. Tapi kalau saya ambil keputusan untuk off, kita kata off lah pada hari itu, saya takkan dapat duit.
Kan? Kalau saya on bos saya dapat duit. Tapi on pun dengan cuaca yang panas, hujan, dengan customer yang kadang-kadang bagi location salah, call tak angkat. Kita nak cepat ni. Kan? Nak layan benda tu lagi. Kalau kita bekerja dengan orang pula, saya bekerja 9 hingga 12 jam sehari. Okay, 6 hari seminggu. Kalau kita terbuat salah, nak pula time tu bos kita, manager kita tengah bad mood, kita juga kena tempik. Betul tak? Padahal kita intern je. Tapi tak apalah. Stress environment kerja tu yang saya rasa sampai hari ni saya tak nak lagi. Walaupun 3 bulan je intern tu, tapi saya boleh katakan seksa sikit lah. Right? So, berbalik pada soalan kenapa saya nak buat BE. Boleh tengok tak perbezaan senyuman saya buat Lala Move dengan senyuman saya, dengan rangkaian saya pada hari ini. Sangat berbeza. Saya tak pernah senyum nampak gigi. Biasa macam ni je. Alright. So, dekat BE ni adalah satu platform yang sangat baik kepada orang kat luar sana yang nak ubah hidup masing-masing, terutamanya Gen Z. Okay, so saya seru Gen Z dalam ni, yang bukan Gen Z pun saya seru juga. Kalau yang mencari peluang, yang mencari peluang keemasan dalam hidup ni, peluang kedua dalam hidup ni, lifeline. Orang kata apa? Lifeline kan? Okay, betul, lifeline. BE International adalah platform yang terbaik. Kerana dalam BE ni, bisnes kita adalah bisnes yang jelas, bisnes yang transparent. Kalau awak buat, awak berkongsi, awak akan dapat. Lagi banyak awak berkongsi, lebih banyak awak akan dapat. Yang keduanya, kita dah ada produk yang berkualiti. Kita nak jadi usahawan, kita nak kena fikir produk. Tapi kalau di dalam BE ni, kita tak payah fikir produk dah. Produk-produk kita semua memang high end. Aurora tadi yang speaker first kita cakap, itu baru satu. Kita ada lagi macam-macam. Functional food, Bilex. Kalau skincare, kita ada Biol. Kita ada household, Biang. Dan rata-rata produk kita, semuanya dah dapat pengiktirafan dan dapat anugerah Malaysia Health and Wellness Brand Award. Okay, so ini bukan cakadak punya produk. Okay, so yang ketiga sekali, dalam BE ni kita selalu mengamalkan konsep healthy environment. Kalau awak semua pergi ke BE HQ kita kat Bukit Jalil, masuk je pintu tu akan ada orang senyum dekat awak. Silap-silap diorang akan datang kat awak, boleh tak nak interview macam artis. Okay, so sekali lagi saya seru Gen Z dekat luar sana yang mencari peluang. Saya memang khusus kepada Gen Z sebab kita ni satu generasi yang menunggukan satu peluang yang kita boleh melonjakkan diri kita. And saya janji dekat semua orang kat luar sana, Gen Z, BE International adalah platform tu. Saya Muhammad Rafiq, sekian, terima kasih.